Fahmi Fazil datang lagi dan kali ini apa yang dia nak? Kali ini dia nak data-data peribadi tuan-tuan dan puan-puan. Anda semua ingat tak Fahmi Fazil pernah cakap benda ni? Dah sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Jangan marah saya kalau ada panggilan nanti ataupun ada radio car yang singgah di rumah anda. We are monitoring. Lepas daripada ni, dia pernah sekali nak cuba mendapatkan data-data penggunaan internet kita dengan cara dia nak time tu menggunakan DNS rerouting. Yang mana DNS rerouting ni adalah semua penggunaan internet kita, apa yang kita search dan sebagainya akan melalui server kerajaan, dan selepas server kerajaan baru akan keluar. Bermaksud apa saja yang kita search, apa saja yang kita gunakan melalui internet, kerajaan boleh cek dan tahu. Dan dia tak dapat buat sebab rakyat bantah sekeras-kerasnya pada waktu itu. Dan dia tak puas hati, kali ini dia datang lagi dengan apa cara pada bulan April yang lepas dia menghantar surat kepada syarikat-syarikat telco untuk mengongsikan data penggunaan anda semua kepada MCMC, dan kalau tak buat boleh didenda sampai RM20,000 dan boleh juga dipenjara. Dan benda ni yang paling merisaukan adalah kita tak tahu pun benda ni berlaku, sebab benda ni berlaku belakang tabir. Dia senyap-senyap hantar surat kepada telco-telco ni untuk mendapatkan data-data kita. Data apa yang dia minta? Antara data yang dia minta adalah panggilan telefon. Anda telefon siapa, siapa telefon anda. Yang kedua adalah penggunaan internet anda semua. Yang ini termasuklah pukul berapa anda guna internet, dekat mana anda guna internet dan sebagainya. Dan mungkin juga ada possibility anda guna internet untuk search apa, untuk cari apa dan sebagainya. Yang ketiga adalah data geolocation anda. Geolocation anda bermaksud di mana anda semasa anda menggunakan servis-servis telco tadi ni. Dan dia bukan minta, okey nak location. Tidak. Kalau menurut laporan berita tersebut, dia minta latitude dan longitude. Bermaksud dia nak pinpoint detail dekat mana anda menggunakan internet atau kat mana anda buat panggilan telefon dan sebagainya. Dan MCMC telah pun mengeluarkan kenyataan untuk memberi penjelasan. Dia kata penjelasannya adalah tak. Kita tak akan break privacy, kita tak akan invade ataupun kita tak akan ceroboh privacy orang-orang yang pemilik data ni. Sebab semua data ni akan di-anonymize ataupun akan di-randomkan nama dan pemiliknya. Bermaksud, mungkin nama saya adalah Rashid Abu Bakar. Data saya tidak akan diberikan sebagai Rashid Abu Bakar, nombor IC, alamat sekian-sekian. Ini data dia, bukan? So dia kata mungkin akan jadi macam ni lah. A123, ini data dia. Walau macam mana pun, walaupun tak ada nama, walaupun tak ada detail pengguna tersebut, bukan bermaksud dia tak boleh tahu siapa pengguna tersebut tau. Saya bagi contoh. Contohlah saya ni seorang guru. Sebagai seorang guru, saya confirm lah kena pergi kerja hari-hari kan, mengajar dan sebagainya. Jadi saya akan bangun pagi di rumah, dekat rumah saya buka internet. Saya buka internet ataupun saya telefon saudara saya dekat mana-mana pagi-pagi. So data penggunaan saya di rumah itu dia dah dapat. Okay? Dan seterusnya saya ke sekolah untuk mulakan waktu kerja saya. Di sekolah saya guna telefon lagi. Dan bila saya guna telefon lagi sekolah, dia dapat juga information saya di sekolah. Pukul 11 saya telefon, pukul 10, pukul 8, pukul 9. Sampai pukul 1 saya tiba-tiba dah tak ada dekat sekolah, saya start search dekat tempat lain. Jadi dengan itu saja, dengan data itu saja, cukuplah kata saya repeat penggunaan ni ataupun bacaan ini 1 minggu. Dengan data itu saja kita dah boleh tahu yang dia ni confirm seorang cikgu. Bayangkan dalam 365 hari penggunaan saya pergi mana, siapa, telefon siapa dan sebagainya, semua dia ada. Pastilah confirm dia boleh pinpoint orang ni siapa sebenarnya. Ini saya pakai contoh seorang guru tau. Sebenarnya cuba bayangkan kalau orang tu lebih berprofil tinggi. Lebih tinggi profil orang tersebut, lagi senanglah nak dapat tahu. Katalah orang tu seorang menteri. Daripada kediaman menteri, dia pergi ke kementerian. Dari kementerian, dia pergi program kerajaan 1, program 2. Dia pergi ke hotel sini untuk menghabiskan duit rakyat. Dia pergi ke hotel seterusnya untuk menghabiskan duit rakyat lagi. Dan ini boleh pinpoint dengan senang. Sebab apa? Kita confirm tahu pergerakan dia dan sebagainya. Sebab melalui social media, benda-benda ni semua boleh combine lah. Benda ni semua boleh masukkan, combinekan untuk dapatkan profil yang lengkap siapa individu-individu ni. Dan ini adalah data-data privasi kita, data-data pribadi kita yang sepatutnya kita tak kongsi dekat siapa-siapa pun. Dan teruknya perangai Fahmi Fazil ni, Menteri Komunikasi ni, dia dah lah nak dapatkan data-data kita, tak minta izin pula tu, senyap-senyap buat deal kat belakang. Saya rasa semua orang kena keluarkan suara, kena bantah benda ni sekeras-kerasnya sebab ini adalah private information kita. Mana boleh dia suka-suka dapat private information orang, lepas tu dia nak buat suka dia, minta izin pun tidak. So bantahlah sekeras-kerasnya, pastikan sekali lagi Fahmi Fazil tak dapat buat benda ni kepada rakyat Malaysia.